Slow lah jalan sikit. Tadi tak ada salam ni sampai ni. Salam dulu. Salam dulu tadi sampai tak ada. Bang. Video 5 minit permulaan lagi ya. Masih lah main lah. Helmi. Salam lu. Masih main lah. Ya. Helmi. Bodoh. Bawa Bina. Semua anak-anak yang mau dilari. Ada rumah hotel. Ini saya buat apa ni? Big Mac punya sos. Kita pakai pickle. Oh dulu. Masalah. Dah tidur awal dah. Pergi je. Mana ada kita. Aduh, tidur awal lagi. Lapar tidur dah. Dengan Pak Lai aku lari weh. Tak mana dia. Nama itu kan? Coba. Ramai ni boleh apa? Lycra. Boleh ah. Boleh lycra. Dah baru buka lagi. Steady tak apa. ChatGPT cover sikit. Ada sibuk bawa baju baju motor. Ayah apa dah apa? Lelaki ni dia mudah. Promo. 4130. Boleh. Okey, film lepas. Nanti. Okey, saya tak nak cakap banyak pasal riding ni sebab masing-masing dah tahu riding macam mana. Okey, first kali kita cakap pasal safety lah. Okey, first safety, tengok basikal dulu. Apa yang tak kena. Check dulu basikal apa yang tak kena. Bagat tak ada. Agak-agak rasa macam Bagat. Lampu tak ada. Kamera tak ada. agak-agak rasa macam tak boleh. Tokat tak ada. Lampu sebelah tu. Agak-agak rasa tak boleh lah, situ ada. Campak di sana. Yang ni pastikan ada, yang ni pastikan ada ni. Okey, kalau dah check basikal set up, okey tak apa. Okey, kalau apa-apa jadi tengah jalan, tayar bocor apa semua, bagi tahu. Okey. Tak apa berhenti tepi. Boleh Saya ada duduk kat belakang. Saya ada kat belakang. Ha. Berhenti tepi. So, kita boleh adjust lah tayar. Kalau rantai tu kita boleh adjust lagi lah. Tapi kalau orang yang rantai putus, Masuk dalam kereta. masalah kita. Alhamdulillah. Aku nak tahu sampai habis. Road. Ya. Jangan jalan dua-dua, kita jalan satu. Tak payah laju.
Tak payah speeding, tak payah nak race apa. Kita Santai. santai tengok view. Kita tengok view boleh. Black ingat Black. Okey, santai-santai. Black jangan laju dekat. Kenahan untuk Black. Kalau boleh, Black jangan putus. Kita relax je. Relax biar bersambung tak apa. Jangan putus-putus. Sebab kalau putus-putus, kesian orang belakang Black. Black. Motor hang. Jadi lah. Di rombongan. Rombongan. Oh, lepasan tu. Dia bunyi deep betul. Ya. Minum tu. Ingat kayu motor bike. Tu kami kata aku kayu mentembak kena maki. Ngapa kau dah? Baru 36 oi. Iyak lu. Tandah lu. Tandah. Aku tarik lagi 4 set je. Tak lagi tetap bahasa Isyak kami ya. Macam ni tepat. Set skipper belakang. Begini nak ajak tarik pun. Tidak dah. Habis. Okey, 1 2 3. Betul sama ni. Okey, jalan. Di bukit ni. Duduk belakang kayu. Mantap. Guru. Kayu sampai lutut. Guru. Monggo. Jom nak menaik ya. Okey. Jangan ambil konten. Motor. Okay, bike on. Belah-belah sampai
Ni cukup kau. Oi. Allah Ustaz. Yang dada sama kamera. Si lemah, gede sikit. Gede pula. Oi. Boy, baki goyang. Mushroom soup. Coba sampai London. Tahu dah. Baca apa letih? Baca. Selepas 50 kilo. Gelak tengok. Gelak tak bunyi. Dia buat bangai. Gelak tak bunyi. Tegok sikit bye-bye. Mesti dia ada. Ada. Belum apa-apa dah bye-bye. Tak apa, tak apa. Tak lah, kira ada memang yang gila lebih. Kena sikit lah. Ha. Bagi taklimat sikit. Taklimat. Boleh gelak-gelak dulu. Gila tu kat sini. Dia gila ni. Orang tak selesa. Okey, ni time gelak ni gelak. Gelak tu gelak tu. Bawa apa happy. Jangan stres. Jangan stres. Orang buat bergembira. Jangan stres. Okok lu. Oh patut dia bos spaghetti. Dia boleh naik ni hari ni nak kereta. Bagi. Bagi naik kereta sama bawah. Nampak sederhana. Aduh gila-gila. Rizky beritahu. Ha. Rizky dengan Anas sama lah, bidang dia. Bidang sama. Bidang sama. Di pos sama sok nak tengok juga macam mana kuliah. Jumpa dok kapal tu, dok kapal. Stretching. Thank you. Dah calon dia. Tengok kat mana ni. Dia kena bobo muda tadi kan. Tripod dia. Oh, ni ah. Ada bobo muda dia. Juara macam karat macam. Dia apa? Macam sikit. Kalau dia kekek. Tepuk. Dia panas. Ni dia over ni. Lagi lapang. Kamu berdiri. Oh, ni berdiri. Kamu berdiri. Atau berdiri.
Lawa-lawa. Abang kata ada lagi. Ya, abang kata ada lagi. Jambu ni. 40 menyambut ni. Spray. Nak dekat gigi dah. Seorang ambil sebelah kaki. Dua-dua belah tu. Okey. 67. Berapa? 67 kilometer. Bagi 200. Okey, kita bagi cukup satu. Bagi cukup. Boleh. Mana bang? Ya, sebatang rokok tak ada cucu. Di kampung warna-warni. Lalu. Kayun boleh seorang-seorang tak tahu. Boleh tak apa. Boleh mah. Kiri.
Alhamdulillah. Selamat. Ketibaan. So, 7.30 semua siap. Dah balik. Tak bangun jijak. Aku tak bangun. Tapi Ni dia bercicung pecah aku punya lah ni. tapi kalau hampa nak balas pungkok aku belum balas lah. Bukan. Kalai lah. Alhamdulillah. Okey pula ya. Oh, alhamdulillah. Ferry, bagi ucapan sikit, bagi Oh, ucapan. ucapan dia. Hampa nak lagi ke? Dia nak buat 200 km pula. Tahu. Hampa tipu kata paling kecil. Hampa kata 8 orang, kami nak buat banyak kat 80 orang. Lagi ku habaq. Kenapa? 200 kilo. Lagi ku habaq. Bukan nak naik lah. Letih oh. Kita kayu 200 buat kepas 100 dapat 200 kilo. Tahu. Pada besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta Sunburn Framework ke Rumah Tok Hang 1 Ogos 2026. Alhamdulillah tuan-tuan semua ni dah berjaya menghabiskan tuan-tuan berjaya menghabiskan kayuhan dikabarkan 119 km. Tahniah orang penyampaian sijil penyataan. Dan dengan itu saya jemput Bamblek dulu untuk bersama-sama di hadapan untuk acara Syamsul Al-Habis Zulkifli. Boleh tarik nafas sikit pula. Daripada typing. Jom. Okey, boleh bergambar kenang-kenangan dulu. Okey. Standby seterusnya Muhammad Anas Haziq, peserta paling muda untuk tahun ni. Jemput. Dia dapat double tu. Aku nak juga siku. Okey. Peserta termuda. Dan seterusnya dijemput Hisham. Hisham. Ada? Oh, nama lain panggil lain. Nama. Okey. Kenapa tak dengar orang panggil nama penuh? Kami hadir. Okey, seterusnya dijemput Amar Sadiq. Boleh. Okey, boleh lepas. Santero Malaysia. Seterusnya Tengok sini. Ya, kira lagi. 1, 2. Kalau bukan Okey, dijemput Nur Helmi Muhammad Nur. Ya Allah Akbar. Lempang. Oh, boleh. Okey, tengok sini. 1, 2. Kira lagi. 1, 2. Okey, dan seterusnya Abang Marzuki Abdul Rahim. Okey, Abang Marzuki Abdul Rahim. Siapa? Abang Ki. Oh, tak kenal nama sendiri. Ada okey dah tadi. Okey. Ada okey lah, okey. Okey. lagi saya ada 2 gambar dia lagi. Tengok belah ni, Zai. Okey, gambar. Okey, terima kasih Abang Black untuk sesi pertama. Encik Ahmad. Dan Dobi. Dia yang kita. Saya tengok sini. 1, 2. Kira lagi. 1. Racing, Island BMX Racing. Syed Muhammad Izwar. Saya menamatkan. Tengok belah ni, tengok sini. Tengok sini. 1, 2. Kira lagi. Okey, seterusnya daripada Alusta BMX Syahrin Awang. Lama. Guru. Tengok sini. 1, 2. Kira lagi. Okey, seterusnya dijemput Raja Abdullah Rashid. Okey. Kita. Beramai-ramai. Tiga, hold ya. 1, 2. Sekali lagi. 1. Okey, dan seterusnya daripada Penang juga. Freestyler dah. Awak Adil Abdul Adil.
Walaupun freestyle dia layan yang kayu. Sini sejar, tengok sini 1, 2, sekali lagi. Okey. Walaupun krem. Okey, tengok sini 1, 2, sekali lagi. Okey. Okey, terima kasih Alustar Memek wakil Abang Putra. Seterusnya kita terus ke depan lagi ke Pulau Pinang. Dijemput Syed Admin Ahmad. Okey. Okey, tengok sini 1, 2, sekali lagi. Okey, baik. Dan seterusnya Syed Razili Syed Salim. Kita juga. Mari ya. Tengok sini, tengok sini. Kamera depan tu. Sekali lagi. Okey. Okey, seterusnya Cik Nasri Cik Syari. Bang I ya? Baik. Ada Bang I apa? Bang I apa? Baik. Aduh, Baik. ada. Berjaya tamat kan macam mana? Kayu lagi. Tengok sini, tengok sini. Tengok sini 1, 2, sekali lagi. Okey. Okey, seterusnya daripada Alustar BMX Putra Syariman. Okey. Tahniah juga tim Alustar bila merealisasikan track BMX di BDB. Tengok sini. Dan kita boleh turun try dia punya track. Pump track kan. Boleh terus turun. Okey, seterusnya Muhammad Rizal Rusli, Abang Black kita Black. Black turun. Rizal ni ingat orang Black tu. Terus. Aduh. Guru. Dia pun ketua. 1, 2, sekali lagi. Okey. Okey, terima kasih kepada Syed kita untuk lagi macam nak balik dah. Okey, tengok sini 1, 2, sekali lagi. Okey. Seterusnya Muhammad Akmal. Akmal. Nanti kilo punya macam. Lajak. Tengok sini. Sekali lagi. Okey. Dan seterusnya dijemput Muhammad Syukri, Muhammad Wasri. Okey, terus ke depan untuk sesi bergambar. Okey. Okey, nice. Okey, teruskan lagi dengan peserta seterusnya Muhammad Hasan Syamsuddin. Muhammad Hasan. Astagfirullah. Ada kilo. Tengok sini. Baju baru ah. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, tak lupa juga kita teruskan dengan penyampaian sijil. Ada yang tak dapat, ada yang miss ya. Tak panggil nama. Ada yang dapat 2 kali ya. Yun Yun adalah jatuh Pasaleh tu. Okey. Tui. Weh, tui. Kita tak mau panggil nama kayu dah. Tengok sini. 1, 2, sekali lagi. Okey. Amalan gila-gila. Amalan gila-gila naik bangunan terjun tak mati. Tinggal. Gila jangan-jangan dapat penghargaan. Masih sila berada di depan. Steady. Masuk terbaik lah ni. Tak tahu ni berapa lah. Terbaik dari ladang. Bagi 10. Tengok sini 1, 2, sekali lagi. Okey. Okey, dijemput seterusnya Wan Azwan Ahmad. Bang Gurun dah. Wan, Bawang Gurun. Wan Gurun. Okey, okey. 1, 2, Konsortium BMX. Okey. Abang Rana Ayang ni dah, Abang Rana Ayang. Northern Track. Northern Track sponsor, awak sponsor kita. Jemput. Main wakil boleh tak main boleh.
Ini title sponsor. Ni ya. Kita pergi gambar boleh. Pergi gambar. Pergi gambar. Okey, wakil Lotto Tribe presiden kita. Okey. Dijemput juga presiden ya. Presiden kau wakil. Tok turun satu. Tok turun satu. Terbaik. Fahmi. Fahmi ada Fahmi. Tu tak ada cucu boleh. Okey, saudara Fahmi dah. Cucu pun tak Fahmi apa Fahmi. lah. Okey. Tuhan. Okey. Okey, dijemput seterusnya daripada IPG Perlis, Encik Nur Irwan bin Muhammad Nur, wakil daripada IPG Kakak. Siapa? Terus dia. Selfie kemas balik. Orang kita. Tengok sini. Okey, tamat untuk persijilan pengijazahan kepada Agustia Agustia. Okey. Satu, dua. Sekali lagi. Terimalah penghargaan. Okey. Okey, dan seterusnya Ustaz. Okey, dijemput. Abang Wan turun main saat depan, kita nak teruskan majlis. Okey, supaya kita punya. Okey, sana. Okey, standby lah. Okey, kita akan serah berapa? Yud. Mana Yud? Nama Yud ini. Jemput ke depan Yud untuk menerima sepasang. Yun lain kot. Ada lagi. Okey. Apa akan menang ni? Ini adalah sponsor daripada Canada Bike Break. Mantap. Break bag daripada Canada Bike, lokal punya manufacturer. Okey, kena cari gerek ah. Pasal kata brand ni kena jadi Okey. Gerek tu. Seterusnya, pemenang seterusnya daripada Pening boleh tolong kat tangan orang ni. Oh, ini Okey, gambar lu. Okey. Okey, terima kasih. Baik, dan seterusnya tayar berupa tayar basikal. Dia menangi oleh Amar Sadiq. Mana? Ni macam mana juri pilih saya tak tahu sebab saya malam ni baru sampai. Mungkin semata kayuh ni lah daripada buat penilaian ni. Tengok sini. Satu, dua. Okey. Okey, ini dia wakil ni daripada Kedah pula. Tadi kita pilih daripada Pening. RM500. Okey, lagi kita boleh buka pin lah kalau dapat tak ada handle tu. Tadi dapat kat Pening, ini Kedah pula. Standby lah orang Kedah. Ini dimenangi oleh Abang Syahrin Awang. Okey. Guru 500 guru esok buka bit. Satu, dua. Okey. Okey, sponsor daripada mana dia tu? Daripada handle daripada mana tu? Kanada juga. Yang ni pun Kanada juga. Titanium ah. Alhamdulillah, insya-Allah untuk sahabat kita. Memang cantik lah buatan dia. Memang sesuai sangat dengan beg-beg. Dan seterusnya saya jemputlah pemenang ni yang memang sangat special hari ni. Pemenang ada Pak Din Fadil. Kita punya freestyler Kepulangan penggunaan. Tengok sini. Satu, dua. Sekali lagi tengok sini. Okey. Okey. Ada lagi banyak ni ada. Nama Sam Misai. Sam Misai kena tadi tepuk hisap dia lupa nama dia ni. Dia ingat. Tengok sini. Satu, dua. Okey. Ada lagi. Pasal ada yang tak beri standby. Seterusnya. Okey, pemenangnya Hasan. Main. Dia jemput di depan. Apa ni? Lepas dah kentoi. Okey, yang last ni special. Ni istimewa lah sebab awak ni jauh. Yang ni pemenang dia itu last.
dimenangi oleh Gurun, Wan Gurun. Okey, tamatlah sesi kita malam ni. Alhamdulillah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama kita hari ini. InsyaAllah tahun depan kita akan buat lagi insyaAllah. Dan Alhamdulillah berjaya. Terima kasih penonton. Tahniah. Okey, lagu tepukan. Okey, song lagu. Jamai ni. Masih turun sikit tu. Lama berdarah kena bagi. Oh, lupa. Duduk puak. Okey. Dia kena duduk. Dia first duduk tu. Dia first bangkit, dia duduk. Kayu tak ada apa dah. Masa yang pakai beg ni ya? Dia dah 4 Orang tukar dia punya tu lah. Tak ada. Ha? Betul dia nak buat double stand tu lah. Saksi resmi tu apa? Ni. Saya tu kalau korban pun boleh jual 200 ni. Kedai Ahmad. Tak jumpa hari ni lagi. Dulu yang ada game nampak PGP second link tu. Pernah hari ni. Habis saya nampak. Ada Iban. Dia kena Kacau tu. Bukan masalah. Dia kata bini nak. Bini nak mak yang tua besar sikit. Dia menang. Tu ada call tanya khabar. Ayuh panggil. Aduh. Nizam. Datang apa ada tonggang? Apa benda yang ditunggang? Kenyang, alhamdulillah. Oh, really?
tali tu. Ambil gambar. Ha. Ada memang gini. Ha. Lihat ada. Memang gini. Alam tu datang ke rumah tu dan datang di Perlis dan menikmati keindahan Perlis. Okey, kami juga minta maaf kalau ada kurang yang terkasar bahasa. Semua terlebih. Kan? Rumah tu penuh kan. Minta maaf banyak-banyak daripada pihak kami. Kami sebenarnya boleh bagi ini je kami mampu. Cukup. Saya harap semua berpuas hati dengan 100 kilo semalam. Kalau tidak semalam 119 kilo. So jadi ada yang hasil tim. So masa kita pun dah banyak. So jadi kita cut short tapi tetap juga 100 kilometer kita dapat. Dengan ini tuan-tuan telah melepasi 100 kilo di Perlis. Okey, saya tak ada nak cakap apa. Selamat jalan, balik meluluk, jangan ada apa. Nak pergi mana-mana pun ingat orang sayang Allah. Ya. Janda jangan lupa. Ada saya. Tak aku payah nak suruh AI lah. 1, 2, 3. Freestyle satu. 1, 2, saya salah satu. 3. Okey. Kami tinggi. Sunburn Cranework 3.